Cik Usbu Saimi. Baik. Bagi Datuk bau selut sekali tak masuk lagi. Tak lagi, musim lepas tak dapat. Musim lepas kali tak dapat. Lantai lampu. Ini kat krem pula, lepas boleh masuk. Ambil gagah tambah lemak lagi tu. Bukan bajau tu. Ni kalau masuk, Datuk kan masuk kalau seminggu tak jadi apa lagi pun. Ni nak tunjuk ayak tak ada. Ayak tak cukup, bukan saja kita tengok Mekah ni. Pokok padi tak naik. Ni baja masih lagi ni, sebiji-sebiji. Baja masih lagi sebiji-sebiji. Jadi ini adalah krisis lah pada saya. Di kawasan 500 lebih relung di sini, di Bukit Jenun ni, di blok 16 ni, yang terdiri daripada T1, T2, T3 dan di sini adalah T2. Krisis ayak yang bukan musim ni saja, sebelum-sebelum ni macam ni dah. Dan punca utama adalah selain daripada pengairan yang dibekalkan oleh tertiar, pengairan ni hanya dalam 30-40% je, tapi yang lebih daripada tu adalah 50%-nya adalah daripada hujan. Musim kering ni di sini dah hampir sebulan tak hujan. Jadi ini adalah kesan daripada bekalan ayak kepada sawah yang tak cukup, satu daripada hujan yang tak turun tadi musim kemarau. Yang keduanya adalah ayak masuk melalui tertiar tadi. Menuruti jalan ni dalam hampir 4 km ni, tertiar ni, sepanjang tertiar ni, dan kita akan pergi kepada pam tadi, dan daripada situ pam tu akan masuk daripada the main terusan selatan. Di situ juga bekalannya kita kena tengok. Dan apa yang kita telah buat dalam masa beberapa minggu ni adalah yang pertama bermula daripada terusan utama. Terusan selatan tu kita telah melakukan penggiliran di terusan utama itu, iaitu dengan mengalirkan ayak ke sini, ke terusan selatan, dan menambah bekalan ayaknya sebanyak 3,900 Q di situ dah. Dan apabila tambah di situ, sudah tentu yang bekalan sini masuk sikit. Dan untuk jangka panjangnya adalah yang pertama, kita perlu melihat kepada sistem tertiar T2 ni untuk penambahbaikan, dengan perlu melihat kepada level dan juga gradient. Menghala Bukit Jenun sana dia meninggi macam tu. Jadi itu pun perlu dilihat. Perlu dibaiki, perlu di-upgrade. Yang ini telah masuk dalam rolling plan 1 insya-Allah untuk jangka panjang. Projek fasa 2 Jeniang Transfer. Jadi itu adalah jangka panjang yang kita rasa kalau yang tu siap dan tertiar ni siap dibaiki, dan kita doa sama-sama supaya musim kering yang dijangka lagi 2 minggu ini berterusan 2-3 minggu ni, kita berdoa supaya hujan juga turun untuk memberi kelegaan kepada peladang-peladang kita. Macam ni tak boleh buat apa. Padi tak naik, baja pun tak boleh ambil. Ni dah 40 hari dah ni. 30-40 hari dah macam ni. Langkah segera yang kita ambil, kita buat rotation. Ni adalah T2 tertiar 2 yang panjang dia lebih kurang 3,5 km. Rotate maksudnya kita tutup 1 dan tutup 3, mai kedua, dan ni dia nak naik bukit sampai sana 3.5 km. Jadi ini langkah segera yang kita buat. Alhamdulillah di sini dah sampai, akan terus naik ke atas sana dan akan dipam oleh peladang-peladang untuk masuk ke bendang masing-masing. Ini contoh bendang yang berdekatan yang telah mendapat ayak daripada penggiliran ni lah. Yang ni yang dekat dah dapat, yang atas belum lagi. Kita baca tu, ini channel memang dah senang orang. Pakai A auto 60, memang kita dapat 2 lah, 20 kilo lah. 20 kilo. Kalau ikut di Jamno, kalau ikut satu. Ya. Bawah tu. Dekat highway, tengah-tengah antara. Di sini adalah ibu segala masalah. Sebelah sana adalah tempatan banjir ataupun terusan selatan yang telah besar, telah luas tapi belum siap. Dan akan ada sekatan-sekatan sepanjang laluan sehingga ke laut sana. Dan ini adalah ayak yang keluar daripada terusan selatan yang pergi tadi membekalkan kepada pam tadi. Jadi hal inilah level dia rendah. Level rendah, satu, rendah daripada terusan selatan. Yang kedua, ada juga pandangan yang sebut bahawa outlet ni ataupun hak yang keluar ni dia terlalu kecil, terlalu sempit. Jadi kita akan minta untuk pihak kontraktor cuci semua ni
bagi dalam. Dengan cara tu insya-Allah kita harap supply ke pump tadi tu akan lebih tinggi levelnya. Jadi dari segi design awal, pihak JPS memaklumkan bahawa yang sebenarnya design asal menyebut bahawa yang sebenarnya supply air tu akan mencukupi bila siap nanti. Kita akan tengok nanti. Okey.